Assalamualaikum. Semoga hari ini kita sentiasa dalam rahmat Allah. Hari ini saya nak masak nasi Arab cara saya ya. Okey, bahan-bahannya. Okay, yang ni tomato, cili besar, cili padi. Ini khas untuk sambal dia ya. Okey, untuk sambal. Okey. Okey, ini ayam. Okey, ayam ni kita akan perap dengan ni bawang merah, bawang putih halis kita akan blend. Kita akan bagi dua. Satu untuk nasi, satu untuk kita perap ayam ya. Okey, ini untuk bahan nasi. Kita tak cube ayam, kulit kayu manis, sedikit bunga lawar. Okey, untuk perap ayam tu pun kita letak yogurt ya. Okey, kita guna rempah sup ya. Okey, nanti saya tunjuk cara untuk perap ayam dulu ya. Okey, step pertama kita perap ayam dulu ya. Ni bawang merah, bawang putih halia yang saya dah blend. Okay, kita guna separuh ni untuk perap ayam, separuh lagi kita untuk masak nasi nanti ya. Bahan-bahan kita agaklah ya. Bagi banyak bahan lagi sedap. Kita perap ni, perap ayam cara saya ya. Okay, ini kita masak nasi Arab cara saya ya. Okey. Kita letak serbuk cili. Okey, agak-agak juga. Bahan lagi banyak lagi sedap ya. Ni serbuk lada hitam. Kalau yang ada yang biji tu boleh blend ya. Saya guna serbuk yang siap ni ya. Memudahkan kerja lah. Serbuk kunyit. Okey, Maggi cukup rasa. Okey. Okey, rempah sup ya. Bahan-bahan ni kawan-kawan boleh agak sendiri ya. Lagi banyak bahan lagi sedap ya. Okey. Okey, kita letakkan yogurt ya. Yogurt ni untuk melembutkan ayam ya. Okey. Okey. Kita gaul semua ya. Siapa ada sarung tangan tu boleh guna sarung tangan. Saya buat tangan saja ya. Kita ratakan semua bahan. Nanti kita perap dalam 1 jam setengah baru kita bakar ya. Banyak bahan lagi sedap ya. Kita ratakan. Perap lagi lama lagi sedap. Okey, ni kita nak buat sambal ya. Lada besar, lada kecil dengan tomato. Kita letak sikit air masak ya. Lepas tu letak gula. Nanti kita adjust lah ya, rasa dia macam mana. Kurang tambah. Kita letak garam ya. Sikit-sikit dulu. Masak ni kena macam tu ya, tak sikit-sikit dulu. Ni kita blend ya. Okey, ni lada yang kita dah blend tu. Okey, yang cara saya masak sikit ya. Untuk sambal ni saya masak. Kita rasa dia dah mendidih, nanti kita tambah sikit cili sauce ya. Okay, siapa yang tak nak masak pun tak apa. Tapi untuk saya suka masak sedikit ke dapur. Bila mendidih kita tutupkan api. Sesuaikan rasa ya. Okey. Okay, kita dah masukkan margarin. Letak sikit minyak ya, minyak masak. Ni kita tumis untuk nasi ya. Okay, masukkan bunga lawang, kayu manis. Okay, bawang. Ni kita okay, kita masukkan rempah sup ya. Okey.
Dua tidur. Sikit air. Kita masukkan beras. Kita gaul sekejap ya. Masukkan cube ayam ya. Okey. Sekejap. Kita tambahkan garam. Okay. Nanti kita alihkan kepada cooker ya. Kita masuk macam biasa. Ini dah ni. Kita goreng sekejap. Kita alihkan dalam periuk nasi ya. Kita masak nasi guna rice cooker macam biasa. Beras saya guna 3 cawan ni, air 5 cawan ya. Okey, sudah pindahkan dalam rice cooker. Kita masak macam biasa. Nanti dah kering air dia, kita tak berwarna kuning ya. Okey. Okey, ini kita tumis untuk buat kuah sup dia. Okey. Kita tumis kejap bawang dia tadi, dah kerangan. Masukkan air. Kaki ayam. Leher ayam. Okey. Kita masukkan cube kaki ayam. Okey, dah masak nanti kita tabur dengan daun sup. Okey. Inilah hasilnya masakan saya untuk hari ini, nasi Arab. Yang sangat mudah untuk dicuba. Untuk kawan-kawan semua jangan lupa subscribe, like, share and comment ya. Okey. Terima kasih.